Tanda pertama, orang mula menyesal saat-saat pertama manusia mula menyesal ialah apabila datang hari kematiannya. Pasal apa? Pasal orang bila dia mati cara tak elok, mati su'ul khatimah, maka bermulalah hari-hari malangnya. Tak rehat dah. Kalau esok petang dia mati su'ul khatimah, maka bermula petang esoklah kesengsaraan dan penderitaannya. Sampai bila Ustaz? Tak sampai bila, dia tak ada sampai bila dah, habis. Tuan-tuan, manusia bila mati su'ul khatimah, habis. Heret pi alam barzakh. Mula-mula kena tanya hari pertama tu, kena balun siap dah hari pertama tu. Sampai bila? Dia tak ada sampai bila. Start su'ul khatimah, bermulalah hari penyesalan dia yang tak sudah-sudah. Mulut dia menyesal, 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 sampai Allah Ta'ala akan kata, diam, ikhsa'u wala tukallimun. Tuhan kata kat dia. Sebab apa? Mulut tu duk menyesal, menyesal, badan duk kena katuk, sehingga mereka dijerkah oleh Allah di dalam neraka. Kesemua ahli neraka diam, tak berani dah cakap. Mula bila menyesal? Hari pertama mati. Hari pertama. Hari pertama itulah yang nak kena pukul dengan malaikat Munkar dan Nakir. Lepas kena pukul dengan malaikat Munkar dan Nakir pasal tak boleh jawab soalan, bawa pergi tempat azab, tempat penyiksaan. Tak rehat dah. Subhanallah. Itu macam mana Ustaz? Macam mana apa? Esok di mahsyar, kena di mahsyar pula. Lepas barzakh, mahsyar. Ulama kata mahsyar ini tidak diketahui berapa lama panjangnya. Cuma kata para ulama, paling sikit Allah bagi tahu 50,000 tahun. Baloi ke nak ambil duit orang hidup di dunia ni? Baloi ke tak semayang? Anak-anak kita tak semayang di rumah. Sedang-sedang aksiden mati dah. Kan banyak aksiden ni, lah ni banyak ni budak-budak muda aksiden mati berlambak. Jadi nak mula menyesal tu awal. Dengan sebab tu malam ni kena mula dah perbaik. Malam ni kena mula teliti dah. Dia kena mula teliti tengok. Umur 50 dah ni. Cuba teliti tengok. Daripada umur 15 sampai 20, apa kita duk buat dulu? Umur 20 sampai 30, benda apa yang paling banyak kita buat dosa kepada Allah dan kepada orang? Kan macam-macam kita buat.